Tapi sakit ni sebenarnya kalau kita faham kaedah macam mana nak rawat, dia hanya perlu 1 atau 2 kali saja. Okey Karim, kita sekarang ni saya nak masuk tentang sakit yang common lah. Okay. Dalam sepanjang rawatan Karim involve ni kan. So apa yang mostly lah dalam rawatan, boleh kata orang Malaysia lah, orang kita ni hadapi ni masalah. Kat mana, sakit apa yang biasa yang common datang untuk urut ni? Okey, untuk macam saya, sebab saya banyak pada jaga veteran Selangor, bola lah, bola and then Muay Thai. So banyak yang common yang saya dapat adalah kes sakit lutut. Tak boleh bengkok, tak boleh nak sujud. Banyak ada yang bengkok ke dalam kan. So bila kita sampai kita tengok, bukan masalah daripada sendi tu sendiri. Ada kata dah haus, nak kena injection, banyak saya dapat kes-kes macam tu. Tapi bila kita rawat, tak ada benda pun. Senang, bagi saya senang lah benda tu, sebab ia berkaitan dengan otot, ligamen dan tendon. Tapi kebanyakan orang tak faham kenapa berpunca tak boleh bengkok. Sebab otot dia tersepit dulu je. Kita lepaskan, automatik boleh lipat. Tetapi bila kes tu dah berbawa masa macam lebih daripada 3 tahun atau 4 tahun, otot agak mengeras sebab pelancaran darah tu lah tak betul. Tapi apa yang mostly lah common yang jadi penyebab sakit lutut ni? Penyebab utama, salah satu faktor kita, habit kita. Habit tu boleh satu, and then faktor berat badan. Itulah antara penyebab utama, ataupun kecederaan jatuh. Kecederaan jatuh? Jatuh, macam ketika main bola, orang tackle, atau sepak, main Muay Thai, orang sepak, shoot. Dia akan jadi common, dia masalah. Tak boleh nak bengkok, sakit terlampau, menyeri. Tapi sakit ni sebenarnya kalau kita faham kaedah macam mana nak rawat, dia hanya perlu 1 atau 2 kali saja. Tidaklah perlu sampai 10. Tapi yang menyebab dengan 10 kali atau selain itu adalah bila pada mana otot kita dah tak ada. Kita perlukan, kalau dalam bahasa fisioterapi, kita perlu strength and conditioning. Kita perlu melatihkan otot tu untuk menguatkan balik. Okay. Biasanya ada setengah tu kalau katakan macam reflexology tu adalah urutan tapak kaki ya? Ya, betul, tapak kaki. Tapi yang biasanya tapak kaki tu memang sebenarnya ada dia punya poin-poin dia nak kena tekan kat situ kan? Betul. Lepas tu adakah Karim pun biasanya akan check bawa tapak kaki dulu ke, atau macam mana biasa-biasanya dalam? Kalau permulaan rawatan saya, kebanyakan saya akan check. Sebab kita lah tahu, bila kita pegang ni kita lah tahu apa masalah badan.